Mereka tak nak interview awak? Ha? Cik, apa satu perkataan logat daripada awak? Boleh tak awak share perkataan rare daripada logat awak dan maknanya? Saya rasa bengong. Apa tu? Bengong ni maksud dia macam gotong royong lah. Gotong royong. So, macam mana kita nak guna dalam ayat? Contohlah kan. Semalam saya cakap Kelantan lah. Aha. Pagi saya dengan mak saya baru belakang rumah. Baru belakang rumah. Maksud dia semalam saya dengan mak saya gotong royong cuci kawasan rumah saya kat belakang rumah. Contohlah maksud dia. Okay, nice. Okay, selain daripada tu, kalau saya dari Sandakan. So Sandakan dia punya logat adalah bahai. Bahai tu kalau dia membawa maksud plastik bag. plastic bag, bahai. So like, macam saya ni orang Perak. Duduk kat bahagian water. oh, So kalau perkataan yang mungkin rare, melabun. Melabun tu kiranya macam nipu lah. Menipu. Menipu. koma ni malabun. Melabun je kerja kamu ni kan. Melabun je. Itulah. Okay. Okay, so soalan next kita nak tanya. Stereotip dia adalah orang fikir yang kami ni akan guna di setiap ayat ni ada perkataan bah di belakang. Macam every time kita bercakap mesti ada bah di belakang. Sedangkan bukan semua pun guna bah di belakang kalau slang Sabah ni. Betul. Okay, next. Ni biasa kalau Kelantan banyak stereotip yang buruk lah. Tentang logat awak. Macam mana? Sebab tak tahu, mungkin sebab diorang tak faham kot. Tapi mostly bagi saya senang je sebenarnya. Okay. Lorat negeri Perak. Daripada lorat negeri Perak. Kebiasaannya kalau orang lain cakap pasal, kita cakap pasal lorat negeri Perak, diorang akan mudah terhibur, mudah tergelak. Jadi disebabkan lorat kita ni agak pelik, bila kita cakap tu orang mudah tergelak. Bahasa dia, intonasi kita sampaikan. Maksudnya ada koma, so orang pun macam dah tergelak dah dengan kita punya intonasi bahasa. Faham? Betul bodoh saya pula. Okay. Apa logat favourite awak selain daripada logat awak sendiri? Saya rasa Kedah kot. Kedah? Kenapa tu? Sebab dia, macam nak cakap, dia lebih kurang Kelantan tapi dia beza dia dekat Q kot, dia tebas. Oh, okay. Logat yang saya suka yang bukan daripada negeri saya adalah logat Pulau Pinang. Pulau Pinang? Kenapa tu? Sebab saya suka dia punya cara cakap dia macam pasai po, macam tu saya suka je. Pasai po. Okay, next. Saya suka macam ai, kalau ai kan jadi ayak. Ayak kelapa. Ayak kelapa. Macam saya suka mungkin dari negeri Sembilan. Sebab bahasa dia agak kelakar. Macam mana tu? Okay, contohnya kalau dia bercakap tu, ekau. Pepenayang. Macam dia macam kelakar. Bentuk lagu. Ada lagu daripada negeri Sembilan tu kita cepat tangkap. Jadi kita anggap dia kelakar bila kita cakap balik. Okay. Okay, thank you, Pak. Faham. Okay, terima kasih ya, Pak. Sama. Okay, bye. Bye. Okay, itu je. Okay, ya? Sama. Dah malam ni, nak cari orang lagi ke? Satu alas. Satu. Oh, tu ada.